Wah, kau buat aku macam ni lah nak sambut Deepavali Bali. Baik doh. Lagu tu belum siap lagi tau. Belum siap lagi. Belum siap lagi. Kau dah jadi komposer lah. Aku macam-macam buat lah. Aku yang buat surat kontrak, aku dah jadi video apa Habis semua. surat dah siap ah. Surat dah siap. Okay, korang dengar ni. Kita tak nak track masa. Alah. Okay, nak borak dengan perempuan untuk podcast, panggillah saya. Tapi tak ada apa yang special. Lahir Melaka, membesar Melimau, sekolah Melimau, matrik Melaka, lepas tu belajar UTHM, barulah jauh sikit sampai master. Tapi tak habis sebab katai nak kahwin awal, beranak. Anak pula ada problem jantung berlubang. Itu sebab berhenti belajar, kos banyak sangat nak kena tanggung. Kalau cerita kerja, dari form 4 kerja dah, part time person, Shell, habis universiti, masuk JPAM. JPAM best, paling best. Lepas tu mula dah cinta pada kerja komuniti. Sekarang suri rumah, tapi tak berapa suri rumah. Aktif KRT, Persatuan Penduduk JPKK. Dapat bawa masuk 100k untuk taman ni. Projek tengah ongoing. Saya nak promote bagi lagi ramai orang muda berkecimpung dalam persatuan atau KRT. Sebab ramai orang muda tak faham dan tak tahu kepentingan itu semua dalam hidup bermasyarakat. Okay, bye. Banyak nak interview ni. Panjang lebar. Betul dia punya semangat kobar-kobar nak ngajak orang join community. Itu kalau karangan BM dah dapat A tu. So hari ni aku rasa macam topik dia macam kita mula nak panggil guest lain, tapi aku rasa macam aku tak nak tunggu guest lain tu sebab kita ikut masa dia. So aku fikir aku rasa aku nak ajak guest yang ni sebab topik yang aku rasa kita nak bawa ni adalah topik di mana, ingat tak, pertama sekali kita sembang pasal adakah relevan tentang komuniti hidup bermasyarakat dekat taman aku tu. Ingat tak? So kita yang kau cakap aku dapat dia tak tolong kita, jangan tolong anak dia kahwin nanti. Oh, pakat. So kita orang sembang di mana adakah relevan lagi untuk zaman sekarang ni. So aku rasa kita bawa guest yang boleh ceritakan betapa pentingnya, relevan atau tak relevan, dan apa yang dia boleh share tentang pengalaman dia. Dan masih muda lagi tau. Bukan bayi-bayi bapak-bapak kita ke, ni muda lagi. Kekuatan orang muda. Kita punya first tu, kita punya pandangan personal tanpa ada orang yang pro lah pasal tu kan. Ni kita bawa orang yang pro kan. Ada satu pepatah dia kata, kalau nak jatuhkan dunia kau bagi aku 10 pemuda. Sekarang kita dah bawa satu pemuda perempuan. Bawa balik Palestin lah kau. Kita ada kesedaran Okay, so selamat datang Puan Faizura ke kita orang punya Humble Studio. Terima kasih. Humble tak humble, sejuk Sejuk penting, keselesaan. Betul. Background belakang tak kisah. Jangan tanya kat mana. So okay Puan, selamat datang So boleh ceritalah sedikit kehidupan peribadi, dari mana, nama, berapa orang anak, simple pun tak apa, okey je. Okay, nama saya Nur Faizura Ahmad Fuadi. Duduk di Serkam macam yang saya dalam mesej tu lah. Awal tadi intro kan. Yes. Itulah saya. Duduk di Serkam, membesar kat Melimau, sekolah Melimau, sampai matrik pun Melaka je. Sebenarnya tak nak keluar. Tapi sebab kita bila universiti tu tak boleh pilih, dapat Johor gerak-gerak lah. Tapi Batu Pahat tak jauh now, tiap minggu ke balik. Tapi disclaimer kalau korang pendengar ni dengar mesti mau ni. Lemau ni. Kan orang kata try hard nak jadi Melaka Tapi ni memang betul-betul mau. Ini memang betul-betul. Bukan cobaan kan. Lepas tu masuk universiti, kita jumpa jodoh kita, kahwin lah. Tapi masa tu dah nak ke master dah. Bila kita start master tu dah beranak pula. Anak pula sakit jantung. Lepas tu bila sakit jantung ni, kalau kita daripada anak kita lahir terus sakit jantung, nak pergi hospital tu kita dapat dekat Serdang pula. Jadi setiap 4 bulan tu Serdang. 4 bulan Serdang. Kita pula belajar. Payah lah. Jadi nak travel duit nak bagi lagi. masa belajar lagi. Zaman tu baru 22 tahun. Dengan 22 tahun dah master Ya, kita fast track sebab kita matrik. Betul. Lepas tu matrik kan, tapi jangan yang pradiploma tolong jangan salah faham. Dah lah cukup. mic macam tak on je. Okay. Lepas tu kita Baliklah Melaka balik. Kita start dengan kerja yang betulnya JPAM lah.
Sebab masuk dekat U kan ada persatuan-persatuan apa ni, kita punya co-curriculum. Terus kita jadi lieutenant muda. Tapi boleh cakap akak ni aktif lah. Daripada U. Daripada U aktif kan. Memang suka. Dia masuk dengan tiket lieutenant muda lah. Betul. Sebab kita tauliah dekat universiti. Menarik. Jadi kita masuk dekat Jabatan Pertahanan Awam Negeri Melaka. Terus lieutenant muda, tapi kita muda. Maknanya betul-betul muda lah. Betul-betul muda. Dan lieutenant, bawa title lieutenant muda. Orang panggil puan. Tapi orang tu adalah orang yang dah 30 tahun 20 tahun kerja dengan Jepang. Faham tak? Masa masuk tu dah tahun berapa tu? Masa tu tahun 2017 kot. 2017. Tak lama juga Kira baru juga. Baru kot lah. Tapi untuk anak-anak muda saya nasihat jangan nak, kalau boleh aktifkan diri dalam core Betul. Ada budak sekarang pasif, tak nak aktif core. Tak nak aktif satu, dah aktif tapi tak sampai habis. Sayang. Tak sampai habis. Kalau sampai habis kan, tak kisahlah kadet polis ke. Betul. Dia ada masa depan tu memang cerah lah kalau kita betul-betul fokus pada benda tu. Kawan saya dulu PBSM, sekolah aktif. Kalau ada orang SPR dia pergi dulu. Aizwan apa dia. Aku kadet polis ya. Tapi setahun je lah. Tapi selepasnya PBSM sebab boleh lari-lari tau. Seronok lari tu. Seronok lari sebab kita malas nak koku. Tapi bila dah besar baru kita faham. Kau malas nak kawat. Kau malas nak kawat kan? Panas kan? Ya, betul. Takut jemur hitam. Betul. Tapi memang dah hitam. Betul. Okay, teruskan puan, teruskan. Lepas tu bila kita dengan Jepam tu yang saya kata best sangat tu, sebab hari-hari saya ni duduk dekat bahagian operasi luar kan. Hari-hari kes berlainan. Bukan kita pergi kerja, kalau office kan kita duduk depan komputer buat benda yang sama. Besok balik malam ni, besok datang buat benda sama. Tapi Jepam kalau you kerja operasi luar, hari-hari kes lain. Ada accident, ada ular jenis ni, ada ke macam-macam lah. Kira environment tu tak sama lah. Tak sama. Boring lah. Hari-hari kau akan macam hari ni apa kes agaknya. Macam ternanti-nanti apa kerja. Ternanti-nanti apa kerja. Masa jadi lieutenant muda tu, kerja tu umur masa tu 22 lah, 22, 23. 23 macam tu lah. Baik tu. 22 muda lagi rasanya. Sebab 23 saya dah kahwin dah. Ini yang sebelum ke master. Habis degree. Kita tauliah masa habis degree kan. Lepas tu kita lieutenant muda belajar lah. Kita kena buat keputusan. Sedangkan orang lain lebih berpengalaman. Tapi orang lain tu kadang-kadang dia saja lah. Kadang-kadang dia saja torture kita. Okay, engkau baru kan, kau lieutenant muda kan, engkau buat keputusan. Sekarang ada kes ular, ada kes sakit. Mana nak ambil dulu? Kita budak. Belajarlah kat situ. Tapi biasa dalam kerja beruniform tu memang dia ada test macam tu. Memang saja-saja. Seniority. Seniority, betul? Seniority. Walaupun dia bawah, tapi dia nak try kau. Aku dah lama ni kan. Kau masuk-masuk terus lieutenant muda kan. Habis masa tu kau cakap apa dekat dia, jawapan yang kau bagi tu? Saya tak tahulah. Kita minta pandangan dia lah. Kita kena minta pandangan. Kena mengaku tak tahu. Ini melibatkan nyawa orang. Tapi lagi bagus macam tu, mengaku tak tahu daripada buat-buat tahu. Betul. Orang tak suka be. Orang tak suka. Betul. Siapa suka kau orang buat pandai. Nanti kita salah buat keputusan, ni dia suruh, bukan aku. Aku ikut dia cakap dia. Tapi baguslah orang-orang. Saya nak bagi kudos lah dekat Jabatan Pertahanan Awam Negeri Melaka Dia memang power lah jaga budak-budak muda. Walaupun muda dan terus jadi lieutenant muda, semua menjadi insyaAllah lah. Sampai sekarang Kalau tak, saya tak jadi macam ni lah. Kita tak cinta pada komuniti kan. Betul. Bukan saja sebab kita kerja tu. Lepas kita dah kerja tu, kita akan rasa macam walaupun kita tak pakai uniform, kita bertanggungjawab dengan komuniti kita. Tolong orang. Dia macam dah jadi habit lah. Tak perlu sebab kerja, sebab duit tak perlu. Betul. Kenapa aku dah rasa macam ahli politik saya cakap. Semangat Mukobah ni. Kita buat semua ni untuk rakyat. Undilah saya. Saya tak ambil 1 sen pun. Okay. Teruskan. Macam gitulah. Sampai situlah titik permulaan kita cinta pada kerja-kerja komuniti ni. Tanpa memikirkan balasan ke kan, duit gaji ke macam itu. Sebab walaupun saya dah berhenti,
Sebab kita punya kekangan kepada apa, kita dah beranak, kita sambung master, kita dah berhenti kan. Pulang balik baju semua dah tak kerja lah. Tapi dekat taman tu kalau ada apa-apa kita dulu. Akak orang ke depan lah, orang yang pertama. Saya tangkap ular kat taman. Tangkap ular. Tangkap ular. Orang taman pun dah tahu dah. Ular masuk je call. Tangkap ular tu macam pada sarung tangan ke, memang tangkap macam India punya gitu je ke? Kain. Memang ikut lah macam yang kita belajar kan. Sarung tangan mesti ada. Kita ada pengepit. Macam gitulah. Kalau dulu tangkap ular, area mana yang selalu pergi? Saya dulu selalu dekat estate dulu. Telefon Jepam datang. Aku nak pegang pun geli lah ular tu. Memang Jepam lah dulu kan. Kalau kita tengok kalau accident ke apa, Jepam dulu sebenarnya kan. Tapi Melimau ni kan kita tak ada Jepam. Paling dekat Jasin. Masih jauh. Masih betul. Masih jauh. Memang jauh. Kalau Serkam tu 40 minit nak tunggu. That's why lah kalau taman saya panggil dakwah je lah. Panggil Faizura je lah. Macam gitu kan. Tapi kena jagalah keselamatan lah juga. Betul. Tapi kalau cerita berani, lagi berani akak daripada saya. Betul. Adakah badan sadar je. Badan sadar. Tapi okey lah. Aku cicak pun aku takut. Bukan takut lah, geli. Geli. Lebih kepada geli. Okey, lepas tu teruskan. Sampai situlah boleh nak cakap kita ada apa ni? Banyak lah. Titik permulaan kita suka dengan kerja komuniti. Tapi dengar dari segi akak bercerita ni, pengalaman tu luas lah. Pengalaman boleh cakap luas lah. Daripada sampai ke sekarang kan. Jepam, aktif, itu tapi, ini. Master yang tak habis Master yang tak habis. Master apa tu? Master Sains Komputer. Sains komputer, master. Sains komputer, buat coding. Kita buat apa ni, untuk masa tu budak-budak belajar ni pakai, kita baru nak mendigitalkan pembelajaran kan. Zaman tu. Jadi kita punya cita-cita adalah nak buat semua benda ni pakai komputer, pakai ni je. Contohlah matematik semua buka dalam ni je, apps macam gitulah. Tapi itulah tak kesampaian. Okey, kita nak buka cerita macam mana boleh jumpa suami ni. Macam mana boleh macam mana boleh berjumpa kahwin awal tu? Adakah mungkin daripada zaman bersekolah ada bercinta ke? Tak. Masa dekat UTSM tadi dah sebut. Betul, kita jumpa kat UTSM. Saya tak fokus. Awak jumpa dia kat UTSM, bukan kita. Macam mana? Macam mana siapa yang ngurat dulu tu? Kita jumpa masa UTSM, kita masuk kurikulum Jepam tu lah. Member ni dia tak suka kurikulum ni. Jadi dia final year baru dia masuk. Kita first year dah masuk. Jadi first year kita masuk, kita jumpa dia senior. Senior. Budak first year ni memang tak boleh tengok. Abang senior ni rambut dah Korea sikit dia dah. Ngam ni. Kita pakai tracksuit. Member pergi koko pakai jeans. Wah, semua dah paling smart dah tu. Dia rebel, itu rebel tu. Rebel. Dia datang lambat, duduk belakang kan. Kita tak boleh. Biasa macam tu yang dipandang. Ada style lah. Ada style. Ya, lepas tu kita tanyalah agak-agak kita tak tanya, kita cakap dengan senior lain lah. Boleh tak tanyakan kan? Kod lah ada girlfriend ke tak ada girlfriend? Kita yang tanya. First move dulu First move kita tak boleh tunggu lah. Dengar perempuan sana bukan lelaki je. Lepas tu dia kita punya senior tanyakan lah. Tanyakan, dia kata tak ada girlfriend. Lepas tu kita pun kawan-kawan lah, kawan macam biasa. Kawan-kawan tapi tak ada pun macam bercinta ke apa ke. Dia tak bercinta lah. Macam kenal tu melalui relationship kawan lah. Kawan. Lepak makan. Sama-sama ala zaman tak ada duit kan. Jadi makan tu keluar sama-sama. Bayar tontong macam gitu. Zaman belajar. Itu pun dah sweet tau sebenarnya. Maknanya zaman sekarang ni orang kata macam kau lelaki provider, kau kena sekarang kan. Itulah cerita lain pula kan. 50-50 tak boleh. Tapi boleh tak kita tahu apa abang punya kos ni? Ke sama kos juga? Tak, abang punya kos elektrik. 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 Generasi yang pandai-pandai tau. Nampak? Hebat dia orang ni. Alhamdulillah. Maknanya guest yang kita jemput ni bukan calang-calang tau. Betul. Sebelum ni kita jemput Pascal. Lagi siapa kita jemput pemanah menang antarabangsa lagi. Hai. Ingat podcast kita kampung biasa-biasa ke? Dia podcast kita ni kan, kita jemput orang yang power-power. Tapi
underground. Dia tak mainstream. Okay, masa kahwin tu buat dekat sini dua belah pihak lah buat kat Melaka lah. Yang betul-betul yang belah lelaki tak buat sangat lah. Buat doa selamat je macam itu. Asal mana suami? Pahang, Temelur. Temelur. Godong kita. Godong. Hari-hari makan ikan ni, ikan apa tu? Patin dengan tu, ikan lagi satu. Talapia. Yang kita makan dekat mana tu? Bau. Ikan bau. Okey, kita nak masuk part yang kata yang anak jatuh tu kan. Anak jatuh jantung berlubang kan? Jantung berlubang. So macam mana masa tu? Macam masa lahirkan anak, masa dapat tahu yang anak tu jantung berlubang, apa situasi dia? Macam sedih ke? Memanglah sedih kan. Tapi macam mana hadap. Macam mana engkau hadapinya benda tu? Macam mana bang, kita dapat anak macam ni apa semua nak. Apa yang korang lalui masa tu? First of all kan, sebenarnya kes jantung berlubang ni dia tak rare tau. Dalam 100 kelahiran dia ada satu jantung berlubang punya kes. Tapi rare bagi kita lah. Sebab adik-beradik tak pernah kena, anak buah tak pernah kena, mana-mana tak pernah kena. Dalam ahli keluarga kan? Dalam ahli keluarga tak pernah. Jadi bagi kita rare lah. Lepas tu kita pun tak tahu apa kemungkinan kita kena hadap kan. Apa dia punya kesan kita tak tahu. Budak ni besar normal ke macam mana ke. Jadi masa dapat tahu tu dah lah kita ni beranak pula dekat rumah mertua dekat Pahang. Stay sana masa tu. Stay sana. Kitanya orang Melaka kan. Kata tak keluar Melaka. Lepas tu duduk pula Pahang. Lepas tu dapat tahu pula masa dekat hospital Temelur. Member tu member pula macam member pula doktor tu. Masa sembang depan tu doktor tu bagi tahu pun saya masih seorang. Suami saya kerja. Jadi kita tengah pegang anak tu baru 4 hari lahir. Dia kata okey lah saya lukis, dia kata. Sebab orang bukan medical ni bukan gerti kan. Jadi dia lukiskan lah chamber. Jantung tu ada 4 chamber lah. Ada lubang-lubang kat sini lah. Anak mungkin akan jadi biru lah. Susah nak susu lah apalah. Masa tu memang jantung kau yang pecah. Bukannya jantung mak yang pecah. Jantung mak yang pecahan. Dah lah anak pertama. Yalah. Kita beranak umur 23. Muda. Sekarang kalau tengok budak umur 23 kan, macam mudanya aku masa hadap benda ni kan. Memang sedih lah. Itu doktor kata kita cuba dulu bagi ubat. Tengok macam mana dia punya respon dengan ubat. Sebab sekarang lubang dia adalah 0.4 cm. Baby punya jantung katakanlah kecil ni. Kan kita punya penumbuk ni kan. So kecil ni. Lubang dia 0.4 cm, tak sampai 1 cm pun. Tapi doktor kata still lagi boleh progress dengan ubat. Kalau makin besar kita kena buat operate. Jadi next setiap 2 bulan, setiap sebulan, masa tu setiap sebulan. Next selepas 2 bulan ada lagi satu lubang ditemui. 0.4, 0.3. Lubang baru ke kak tu? Lubang lain. Dia macam bertambah ke apa lubang bertambah. dia? Lepas tu selepas lagi 4 bulan macam gitu, kalau tak silap saya, lubang tu dia jadi satu. Maknanya dia bercantum. Dah bercantum? Dah besar. Dah makin besar. 0.8, 0.9 dah nak 1 cm. Lepas tu doktor kata nampaknya macam makin besar lah puan, dia kata kan. Boleh tak kita suggestkan kita kena pergi refer hospital Serdang. Sebab Serdang ada pakar jantung. Lepas tu kita pun okey lah, kita on je lah. Masa tu kita tak ada fikir duit, tak ada apa dah. Kita dah fikir asalkan anak kita okey kan. Lepas tu makin besar. Dah berapa cm dah masa tu tau. Dah main cm. Dulu sebelum tu 0 point berapa kan. 0 point lagi kan. 0 point lagi. Lepas tu pergi Serdang. Doktor kata kita naikkan dos dulu. Sambil tu kita masuklah nama untuk operate. Kita buat operation. Operation tu dia cerita lah macam mana buat operation lah. Tapi dia kata jangan risau, budak senang baik lah apalah. Kau cakap lah apa punya. Tetap juga kita rasa. Yalah mak naluri ibu lah. Dia naluri mak lah yang cakap. Kau cakap lah doktor mesti tu risau. Pengalaman macam mana tak pun boleh, tutup mata buat ke. Tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam kita ni. Lepas tu ubat dia tu, kita ni bukan jenis yang konsisten makan ubat. Biasalah kita kan. Tapi kalau buat anak ni 4 kali sehari makan ubat. Starting umur dia 4 bulan tu, kita memang pakai apa nama dia, pakai alarm supaya tak lupa ubat jantung tu kan. Itu macam pengawasan penuh lah kak. Memang betul-betul jagalah. Sebab kita pun tak pernah ada kan. Lepas tu kita jagalah betul-betul. Alhamdulillah lah, masa dah nak dekat timing untuk operate tu, doktor suruh datang jumpa lagi dekat Serdang. Macam saya cakap, selepas 4 bulan Serdang kan. Lepas tu dia kata ada progress. Lubang tu makin kecil. Alhamdulillah. Dia progress dengan ubat tu bagus lah. Lepas tu dia kata okey lah puan, tak payah operate.
Dia punya lega aku cakap engkau. Dia kalau operate tu ada risiko dia jugalah Ada risiko jugalah. Memanglah operation tu walaupun dia kata memang 90% boleh berjaya, still ada 10% apa? 10% ada. Kan? So sekarang anak tu umur dah berapa tahun? Darjah 1. Darjah 1. Sihat walafiat. Masih lagi kat Serdang punya appointment setiap 3 tahun pula. Setiap 3 tahun. Dia dah makin jauh. Dah pemantauan je. Lubang tu ada sikit je lagi tapi sebesar jarum dia cakap. Lama-lama dia boleh, InsyaAllah boleh tutup lah sama semua ada boleh tutup ataupun tak tutup langsung, tapi progres pembesaran dia besar, jadi dia memang akan hidup macam tu je. Normal lah. Pembesaran dia normal lah. Pembesaran dia normal. Alhamdulillah. So okay lah. Dari segi untuk macam macam kena aktiviti bersukan tu dibenarkan ataupun macam yang ini latest kita pergi tahun lepas bulan 12. Doktor kata kita dah tak payah cakap dia sebagai pesakit jantung lagi dah. Dia boleh macam biasa. Alhamdulillah. So maknanya rentas desa apa semua dah boleh jalan. Alhamdulillah. Jadi kalau dia buat aktiviti berat ke berpeluh, dia tak ada macam tunjuk simptom-simptom. Tak ada. Tapi member ni dia perempuan. Dia banyak drama dia. Dia dah tahu dia sakit jantung. Daripada kecil kau ni sakit jantung, jangan berlari, kau ni sakit jantung. Dia dah terbiasa dengan macam itu Kawan-kawan buat dia, janganlah buat dia sakit jantung kan, macam tu kan. Member banyak drama. Contoh dramanya? Itu hari rentas desa kan dia darjah 1, baru first time rentas desa. Kakak punya jantung ni terasa sakit mama. Ini drama ketiga. Aku cakap jauh, laju ke kau lari kan? Kau dapat nombor 1 ke? Tak, akak dipanggil ke tepi lah. Sebab memang saya dah bagi tahu cikgu. Itu sebelum jumpa doktor itu hari kan. Saya dah bagi tahu cikgu, cikgu dia ni ada sakit jantung, jangan bagilah. Kalau saya nak dia bagi lari, tapi biar dia santai lah. Sini santai. Jadi dia memang dah ketepikan budak sakit. Sini, kau jalan dulu. Memanglah kau depan. Dia 10 minit awal. Dah main tipu. Aku cakap betul, kakak punya jantung sakit betul mama menentu desa tadi. Hebat je. Kalau bergaduh dengan kawan pun, jangan apa-apa jangan dekat sini Saya ada sakit jantung. Siap pesan tu. Dia bukan ngelak pesan tu. Bagus. Bagus, jiwa fighter tu ada. Kita boleh lawan, jangan kat sini. Kalau kau nak tumbuk muka aku, tumbuk lah, tapi jangan kat sini. Tapi besok kalau dah besar kita jangan cakap macam ni pula. Kalau you nak ngurat air jangan ambil kat sini. Sini kena jaga. Sakit luar boleh nampak, dalam tak nampak. Aduh ya, orang perempuan lah macam itulah. Habis sekarang anak dah berapa? Sekarang anak 2 masuk 3. Alhamdulillah. Dua-dua perempuan. Tak, perempuan lelaki. Yang sekarang ni dah perempuan, insya-Allah. Insya-Allah perempuan. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Bapaknya lah yang tak ada geng kan. Yang kedua lelaki. Oh, lelaki. Tak fokus. Nanti fikir tu. Aduh. Fikir kebahagiaan orang. Takut tak nak cakap apa. Okay, so adanya sekarang dah anak dah okey, apa semua kehidupan pun dah kira okey lah. InsyaAllah, alhamdulillah. Duduk Pahang tu berapa lama? Sampai anak tu 2 tahun je rasanya, ke setahun lebih. Lepas tu kita balik sini. Sebab kita fikir masa tu kan struggle duit apa semua, tak ada kerja kan. Lepas tu dekat Temelur pula, dia agak kampung juga. Untuk kita dapatkan kerja, kita tak nampak lah peluang. Lagi banyak peluang dekat Melaka lah kan. Melaka jangan cakap lah. Kau nak kan tak nak je kerja kan. Betul. Kalau sana pun jadi ni Patin Sakar. Dia dah dapat peluang, banyak ngongot pula. Betul. Dia lagu senario tu memang function memang betul. Alah sebelum dapat kerja. Nanti main background. Sampai sekarang boleh. Okay, kita nak tarik ke belakang sikit. Antara masa kerja Jepam tu kan, antara nak kata misi dah macam Pascal pula. Antara operasi yang macam yang paling bagi merasa mencabar lah masa tu, masa jadi mencabar lah. Paling mencabar. Yang paling mencabar satu, yang kedua tu rasa macam mungkin kejadian ngeri yang pernah tengok, contoh accident ke apa ke yang buat rasa macam trauma. Sebenarnya kan, kalau kerja Jepam ni yang paling, kalau saya lah, saya tak tahu orang lain, kalau saya lah insan yang lemah ni, kita paling elak lah kalau accident.
Sebab kalau kita dapat kes accident, dia orang kata MVA, kata kalau ada MVA 1 dapat 999 punya call, kita kena pergi respon. Itu paling kita takut sebab kita tak tahu tau mangsa ni tersepit ke, patah ke, terkeluar ke, apa ke kan. Kita tak tahu. Itu yang paling saya cuba untuk elak. Kita dalam satu operasi kita akan ada 2 atau 3 squad yang on. Contohnya maknanya ketua pasukan macam saya, ketua pasukan akan ada 3 kumpulan. Jadi kumpulan kau jaga kumpulan kau. Jadi bila dapat kes macam tu, kita selagi boleh kalau boleh elak, kalau boleh nak elak betul lah. Kalau memang dah tak ada sangat, okey kita pergilah. Paling teruk accident apa yang akak pernah jumpa? Paling teruk tak teruk sebab paling teruk bagi kat senior Tapi yang saya pernah dapat raya Ops Selamat, kita panggil Ops Selamat. Kalau malam raya kita jaga dekat tol kan. Budak-budak ni nak pergi beraya kot. 8 ke 9 motor sekali arung, sama-sama dia je. Dia sama dia je. Tergolek macam gitu. Ramai tu nak kena macam ramai tu. Tapi sebabkan cedera dia pun atau mati dia. tak ada mati, cedera. Tapi disebabkan dia pun seronok kan. Kita pun seronok lah. Makan muka kau. Ni makan kau kan. Kau pakai exhaust pipe on Bawa budak bawah umur ke apa tu? Tak. Tapi tak apa ni. Maksudnya tak adalah serius kan. Tak serius. Kita pun sedap lah bahasa kan, basuh kan. Tapi memang biasa kalau kat hospital, accident motor. Sini. Betul, memang nampak kan. Memang aku cuci. Seronok lah cuci tu kan. Seronok cuci tu kan. Kalau paling ngeri sekali, kita jumpa mayat lah. Jumpa mayat. Mayat yang dah lama ke apa kak? Mayat yang dah membusuk. Kat Melaka. Kat Melaka. Dia Kita kan Melaka. Kenapa dia macam duduk seorang-seorang ke dia foreigner. Foreigner. Saya pun tak berapa ingat lah. Tapi memang saya ada masa tu, cuma bukan shift saya lah. Jadi budak-budak ni dah kena dipanggil untuk angkat. Sebab benda tu polis punya kes lah. Bila kalau dah mati ni kan. Tapi kita kena tolong angkat. Bulan puasa pula. Alamak. Macam tu batal puasa tau kak. Bau kuat sangat. Dah tak tahan tu. Alamak, kena tu. Dia jangan sembang batal puasa. Lepas tu dah masuk buka puasa pun kita tak makan Habib. Tak boleh. Punya tak terawa nak makan Dah bergulat ke apa? Begitulah. Dah macam dah membusuk. Itu boleh. Dia dah kira dalam tu dah berapa hari? Saya pun tak sure lah. Saya pun tak ingat 3 ke 4 hari dia dah kembung ke apa? Dah kembung. Itu boleh dikatakan mati mengejut ke ataupun dia mati mengejut. Kita pun tak tahu lah seterusnya apa kan. Kita tolong angkat je. Itu pun dah. Selebihnya dalam siasatan polis lah. Kita bagi dekat polis lah. Kita masa tu kira kau tak tahulah kejadian kes bunuh tak tahu kes bunuh ke memang mati sendiri ke apa ke tak tahu. Habis tak ada kejadian seram-seram tak ada. Kejadian seram tak ada. Paling seram apa tau? Ini nak kata seram pun tak seram. Dia kata ada ular ni dalam ni mangkuk tandas. Dia kata pakcik dah tutup dah. Kau pergi dah tengok. Pakcik bukan berani nak tengok kan. Memang dia kata hitam. Kita pun dah kalau hitam ni, lepas tu dalam lubang jamban ni, kita pun tak dapat nak fikir tau ini ular apa tau. Jangan dia tak flash lah. Bukan takut angkat-angkat tahi. Angkat-angkat tahi kan teruk juga. Jangan dia tak flash lah. Dia lupa nak flash. Ular orang tua tak nampak now. Ini kes bulan puasa juga tau. Allah. Lepas tu dah nak azan pula kan. Tak apalah, kita respon dulu lah. Pakcik ni macam sangat takut ni kan. Kita pun pergi lah. Yang senior ke depan lah. Dia pun buka. Pakcik ni siap tutup dengan segala batu-bata macam gitu tau. Tak nak ular tu. Tak nak ular tu keluar. Member buka. Getar rambut Habib. Getar rambut. Apa getar rambut. Besar mana lah getar rambut tu siut. Kita ni punyalah dalam bulan puasa kita memikir nak cari makan ni sekarang kan tak sempat, tapi ada kes apa kita dulukan macam kan. Tu report dah kena on dah. Kita terpaksa lah kata ulau tu dah lari. Tapi besar rambut kak. Getar rambut. Ya, besar getar rambut. Crunchy tu apa tu yang macam besar tu. Tak tahulah macam mana boleh ada dalam tu. Tapi ni serius, memang serius. Kes real. Tapi kau tak ada panggil pakcik. Kau sini kejap pakcik. Patut cekak leh. Bulan puasa babe. Banyak sabar. Jangan buat macam tu. Tapi dia punya minta maaf. Dia punya minta maaf. Korang tak payahlah balik duduk-duduk sini. Pakcik sediakan makan buka puasa sini. Dah nak buka lah ke masa tu? Habis elok apa tu dia bagi tu? Tak boleh lah. Kita kata tak apa. Tak boleh. Kita jalan lah. Kita jangan terima hadiah. Jangan terima hadiah.
Asyik nak tada je, nak teruk ke. Aduh, saya memang pasal hadiah kan. Makcik-makcik dalam kampung, saya pun nak bagi tahulah, bagi orang tahu dan sedar yang kalau kita panggil Jepam, tak payah bayar makcik-makcik. Ada makcik-makcik yang kalau kita datang ambil tu kan, muka dia dah risau je. Kan? Berapa nak bayar ni? Macam jumpa bomo lah. Ini nak timbang kilo ke ukur panjang? Kita dah tak tahu kan. Tapi kalau ikutkan mana yang untung? Kilo ke panjang? Panjang. Panjang untung aku rasa. Panjang untung. Lagi kuat kau tarik. Patutlah makcik tu muka risau je. Bila dah ambil kita pun cakap, okey lah makcik, kita dah ambil ni. Terima kasih lah isi borang kaji soal selidik macam tu kan. Lepas tu balik. Makcik tu dah terpinggir-pinggir ni, berapa nak bayar ni dik? Dia pesat, dia bisik kat aku lah sebab aku perempuan seorang kan. Ni berapa nak bayar ni dik? Cik ni bukan ada now. Bukan ada now. Tak apa makcik, tak payah cakap kan. Tak apalah cik keluar orang kerantanah. Berapa ada lah makcik. Minta kerantanah. Wah, ni tak boleh ni. Dia ni tamak haloba. Tak boleh lah dia memang kena kerja macam ni je. Sebab tu pasal dia isi borang apa tu nak kerja kerajaan, sadai isi. Jadi borang tukar kebun pula. Tak lepas. Kau dah tahu kan kenapa kau tak kaya-kaya kan? Tamak sangat. Aduh, habis tu lah nak orang tahu lah. Panggil Jepam tu tak payah bayar. Lepas tu janganlah kau jumpa ulau malam, kau kata orang dah tak kerja ni, besok pagi baru call. Ulau tu tak tunggu. Betul. Ada telefon kita datang, ada pukul 10 malam tadi. Kita datang pukul 9 pagi. Ulau tu tak tunggu. Dia mana Jepam ni ulau tu tunggu. Dia tak ada. Yelah ulau. Ada orang tak tahu. Dia ingat kita kerja mungkin 8.5 je kan. Dia ingat office hour lah. Dia ingat office hour. Orang kampung banyak tak tahu. Kita kena bagi kesedaran, bagi tahu lah. Okey orang kampung, lepas ni ada ulau terus telefon. Jangan nanti. Macam rumah aku dia tahun lepas. Masuk Masa ulau. dia tengah duduk, dia tengok kat belakang, dia tengah tengok drama pukul 9 Sandau. Wah, tengok sekejap lagi tengok benda macam berkilat je ni. Ulau sawa. Panggil Jepam. Panggil terus. Yang akak aku lah memang geli ulau. Memang duduk dia telefon, dia duduk jauh. Tapi masa nak tangkap ular tu semua memang dah belajar lah cari tangkap apa semua, memang ada kursus memang ada kursus. Baik lah. Khusus pengendalian haiwan liar. Kalau macam saya ni, sebab ada Jepam yang juga sukarelawan kan. Macam saya sukarelawan lah. Dia bukan ada SPA. Sukarelawan tu ada ni tak? Ada dapat allowance juga kan? Dapat. Itu yang dia tanya. Dia duit lagi. Dah kata sukarelawan. Tak tengah fikir ni nak racun pernah. Tanam sawit pun pernah. Nak kerja lagi pula. Boleh. Aku dah sebelum tu dah bagi kuti bom 2 tau. Betul, kita pun kerja dengan company kaya. Makan minum tanggung. Amin. Tapi orang kata kerjalah apa pun kan. Mana ada kerja senang. Betul. Kau makan gaji pun susah. Ada kawan saya cakap, hantar surat aja satu hari gaji 400. Habis apa pasal kau tak buat? Dia dah diam. Lepas tu dia pakai pun kris buruk nak tanggal lagi tu. Wah, geram Okay. Kan dengar macam senang. Apa betul. kerja pun tak ada yang senang lah. Tapi memang macam tu macam Jepam tu sukarelawan lah. Kalau orang awam memang nak masuk boleh tau. Ni sekali haung lah bagi tahu kan. Kita pergi je mana-mana pejabat Jepam. Kalau macam ni kita tahu Jepam APM sekarang orang panggil. APM Melaka Tengah kan. Dia APM negeri kita dekat Aikroh tu, dekat KDN tu. Pergi je isi borang. Nanti dia orang panggil kursus asas. Kursus asas nanti jadi lain-lain pangkat lah. Orang panggil lain-lain pangkat ni apa? Tak ada pangkat lah, belum ada pangkat. Itu kalau macam itu boleh diserap. Boleh tak adalah boleh serap, tapi dia still under sukarelawan lah. Kalau SPA tu kena ikut SPA lah. SPA yang macam biasa. Ada ujian online, ada ujian online apa semua. Itu baru tetap. Okay, so sekarang kita boleh terus kepada macam mana boleh jatuh cintanya kepada aktiviti komuniti ni. Yes. Korang ada apa-apa nak tanya sebelum kita pergi ke pasal komuniti? Ada. Pasal Jepam ke? Pasal ular ke? Ada. Ada lagi. Ular paling berbisa. Biasa tak tangkap? Ular berbisa biasa tak tangkap? Masa kerja biasa lah. Masa tak kerja ni kalau berbisa, saya pun tolong makcik tu callkan Jepam je lah. Sebab kita seorang handle kan. Kadang suami kerja, dia pun tak dapat tolong kan. Kita seorang, kita tolong perhati je lah call kan. Sebab bahaya. Itu adalah ular
hitam yang sembuh. Alamak. Apa tedung bunga bulan. Besar tak? Dia kecil je tapi dia laju tapi dia punya sembuh tu jauh lah. Sembuh dia tu pun bisa juga sembuh tu bisa. Sembuh dia tu kalau kena kulit tu. Kalau contoh dia sembuh kena kulit tu yang mendatangkan bahaya. Kena mata yang bahaya. Kena mata bahaya. Kena mata bahaya. Kena kulit tak ada apa. Kena kulit better cepat-cepat basuh macam itulah. Dia Tapi ikut orang sebenarnya. Ada orang dia memang allergic dengan venom tu. Tapi kalau dah kena kulit, boleh batal puasa tak? Tak boleh. Kawan saya tak kena ular pun, dia buka puasa juga. Untuk kes lain lah gitu. Habis dah melatah. Itu kes lain. Kan takut jadi macam Naruto Orochimaru. Itulah yang paling bahaya. So kita boleh terus kepada ni Community. Okay. So macam mana boleh jatuh cintanya? Start pada apa tu yang boleh jatuh cinta pada community? Aktif ikut NGO apa mula-mula ke, 4B ke apa ke. Okay. So awal dia, saya memang daripada kecil selalu dibawa oleh mak ayah pergi persatuan-persatuan. Macam mak ayah dulu kerja TNB. Mak saya kuat Persatuan Pelitawani orang panggil masa kat TNB. Dia wanita punya TNB punya lah. Macam tu. Kita ikut mesyuarat lah apalah. Lepas tu ayah pula memang dekat dalam kampung tu, Taman Koperasi Serkam Darat ni, ayah yang pertama wujudkan KRT. Ayah yang pergi mohon buka kawasan rukun tetangga untuk taman tu. Tapi Serkam tu besar taman dia kan. Taman saya 200 rumah. Taman Koperasi Serkam yang Serkam dekat Ladang Nenas tu. Dalam lagi. Dia punya pengerusi surau tu Ustaz Zainal, betul? Betul. Alamak. Ustaz Zainal Makno. Ya, betul. Betul. Ini geng-geng dia je kenal ni. Kita tak Bukan. kenal. Cikgu sekolah menengah Sombai dulu. Kau yang tak kenal. Kita pengurusi surau. Tapi cuba tanya dia kenal aku tak? Pun dia tak kenal. Kau kena cukur. Okay, teruskan. Maafkan saya. Okay, jadi bila kita membesar tengok ayah pergi mesyuarat, pergi apa ni? SRS orang panggil ronda-ronda taman ronda kampung betul malam-malam. Jadi kecil-kecil kita dah tengok. Jadi bila kita besar ni, masa kita busy dengan kerja JPAM apa benda semua, kita tak join lah. Tapi kita tahulah taman kita tu ada persatuan. Lepas tu tiap tahun kita akan macam ada aktiviti macam bowling ke, apa pertandingan apa kejadah ke, apa maksudnya raya ada jamuan ke apa. Adalah, mesti ada aktiviti. Mesti ada rombongan Gilang Kawi. Kita nganu. Wah. Jadi 1-2 masa tu kita rasa macam bila kita dah tak kerja kan, kita duduk kat rumah, kita rasa macam kenapa taman ni macam sunyi lah, macam tak ada aktiviti dah. Aku kena buat apa kan? Kita tanya mak. Mak kata cuba kau tanyakan pengurusi. Pengurusi tu Haji Azman. Pergi tanyakan pengurusi kan, kau boleh join. Sebab mungkin masa tu bukan Haji Azman, Dr. Ruzaidi. Sebab mungkin masa tu dah tak ada orang yang nak menjalankan ke, sebab memang orang dah sendu lah. Orang tua lah. Orang tua. Idea dah kurang. Dah ketandusan. Dah ketandusan idea mungkin lah. Jadi aktivitinya dah tak ada tau. Jadi kita pun macam tanyalah dengan makcik tu. Makcik tu pun cakap, kau nak jadi AJK? Kita nak try lah masukkan orang muda. Selama ni tak pernah ada orang muda. Masa tu tak ada orang muda lagi? Tak ada orang muda. Paling-paling pun 60 tahun tu biasa. Average lah. Average lah 60 tahun. 60. Tapi memang lah, tak tahulah kalau ikut zaman sekarang memang tak ada pun. Alah, kau tanya lah mana-mana pun. Saya kalau akak tanya saya, mungkin 60 saya bawa ada jawatan dekat AJK Taman. Kan? Kau punya apa tu jawatan tu mungkin ni hal ehwal agama. Sebab bapak kau orang baik. 40 tahun ada. Mungkin lah 40 tahun ada. Itu pun kadang-kadang tak lama lah. Sebab kita nak berurusan dengan orang yang berumur ni, banyak main emosi lah orang kita. Lagi satu ialah orang tua kan. Betul. Nanti dia cakap, kau tak payahlah. Takkan kita nak boleh empat lah meja kan. Banyak tak boleh. Cuba belum. Cuba belum. Dia kata aku dah buat dulu. Tak boleh. Betul. Dah skeptical orang panggil. Aku ni dah banyak makan garam.
Itu yang darah tinggi tu. Dah bergetar-getar garam dia makan, Mat. Tapi Kak, ada yang orang tua dia boleh terima tau orang muda punya pandangan. Tapi alhamdulillah lah, taman saya bagus lah. Dia macam sangat mengalu-alukan masa betul. tu. Sebab saya rasa background taman tu pun yang menceritakan kenapa dia boleh terima orang muda. Betul. Orang muda. Lepas tu saya pun join. Saya join masa tu memang elok pula setiausaha. Baru lepas letak jawatan. Jadi tak ada setiausaha. Jadi saya pun masuk dijadikan setiausaha KRT lah. Di waktu yang tepat. Jadi saya bantulah mana yang boleh kan. Dia ajarlah sikit-sikit mesyuarat, kena buat minit mesyuarat, kena apa. Sebab KRT ni dia adalah di bawah Jabatan Perpaduan. Jabatan Perpaduan. Jadi setiap tahun ada geran yang diberikan kepada taman ni tau. Ada geran, ada duit. Ada duit. Bab geran yang suka dengar ni. Satu tahun 6,000. Banyak tu. Satu tahun 6,000. Satu tahun 6,000. Tapi dengan syarat mesti aktif ada aktiviti. Paling minimum 12 aktiviti. 12 aktiviti. Bermakna satu bulan satu lah. Betul lah. Satu bulan satu lah. Betul. Lepas tu itu je lah syarat dia. Yang penting kau kena aktif lah. Buat sesuatu. Gunakan duit tu. Jadi by the end of the year tu nanti kena buat report. Tapi sekarang semua dah senang. Dulu mungkin lah buat report kena hantar jabatan lah apa kan. Nak kena print lah apa. Sekarang tak payah, semua online. Online tu isi borang. So copy je. Copy paste. WhatsApp. WhatsApp. Yang penting ada gambar bukti kita buat aktiviti macam itu kan. Jadi gambar ambil lebih-lebih sikit. Macam buat benda tu ada gaji tak? Tak ada gaji. Tak ada. Sukarelawan jugalah. Sukarelawan. Ini memang betul-betul tak ada gaji. Dapat makan kedai tom yum pun dah okey pun. Sebab itulah orang muda tak ada nak join. Betul. Kalau orang kata kau nak join tak berapa bayar kan? Kita nak ajak ni buat benda ni rasa seronok. Rasa happy buat sama-sama. Orang kata kau kena ada jiwa lah. Kau tak ada jiwa, kau nak buat benda free, memang tak lah. Tak betul. Dia kena ada jiwa lah. Memang kena ada jiwa. Jadi masa saya masuk tu, saya seorang je lah muda. Orang lain semua orang tua. Habis bergaul dengan orang tua je lah kan? Bergaul dengan orang tua. Tapi okey tak? Cabaran dia kan. Cabaran dia engkau sebagai orang muda nak keluarkan idea yang kau rasa menarik. Tapi bagi dia orang tak menarik lah. Macam yang abang cakap dia kata apa, dulu aku dah buat lah. Ini aku 30 tahun lah KRT. Lemah badan gua. Aduh. Padahal benda tu ikut zaman, ikut orang yang menjalankan kan. Dia dalam hati cuba kau dengar cakap aku ni sikit. Aduh, berasap telinga siul. Kan kita nak bagi benda tu menarik macam mana kan. Susah jugalah. Jadi saya punya cadangan adalah menambahkan lagi orang muda lah. Kita nak lawan orang yang Yalah, masa tu akak seorang. Minoriti nak lawan majoriti susah. Betul. Kita ajak lagi seorang orang muda. Bawa masuk lagi seorang. Lepas tu lama-lama kita katalah okay, kita buat aktiviti, pakcik-makcik relax je, biar kita yang jalankan. Kan? Dia orang suka lah. Tak payah buat apa-apa. Kerja jalan. Aku ni dah tak ada masa lah nak ikut-ikut ni, nak buat-buat kita kerja apa benda semua dah tak ada masa kan. Lepas tu lagi satu, taman saya ni kita orang tak berapa nak, kita orang macam dakwan juga sikit lah, tamak agak lah. Dah ada. Kenapa aku pula? Dia cerita duit je. Dah ada KRT, kita dah nampak 6,000 kan setahun kan. Lepas tu ada pula yang kata mau lah kita daftarkan Persatuan Penduduk. Sebab KRT kita tak boleh kutip duit. KRT tak boleh kutip duit. Tak boleh kutip duit sebab kita dah dapat 6,000 setahun kan. Tapi Persatuan Penduduk boleh. Okay. Boleh buat collection. Jadi sebab kita punya taman ni macam orang kata ada jaga. Kita nak bayar jaga. Takkan 6,000 tu kita nak buat bayar jaga tak boleh. Nak buat program 6,000 kau nak buat 12 program. Mana cukup bro? Tak boleh. Kita nak buat program. Kau nak pakai satu program 500. Tak boleh juga. 500 nak print kertas dah habis. Makan lagi berapa kan. Betul. Nak bayar gaji jaga macam mana? Takkan jaga nak jaga free. Betul. Tak boleh lah. Tak boleh juga. Kita nak keselamatan kan. Lepas tu taman kita pula ada sejarah kena rompak masuk rumah orang, kena ikat. Banyak penyamun. Banyak penyamun. Orang suka taman tu, tak tahu kenapa. Taman tu orang kaya tak? Ramai orang pencen taman tu. Ramai orang pencen, betul. Dia dah tahu kan. Lepas tu kita pun buka lah Persatuan Penduduk pada tahun 2019. KRT ni saya rasa way before that tau. Sebab ayah saya pun meninggal 2012. Maknanya sebelum tu lagi 2000 something lah. Lepas tu 2019 kita buka Persatuan Penduduk. Kita start collect yuran.
Satu bulan RM15. Satu rumah, satu bayaran lah. Macam mana nak meyakinkan mereka untuk bayaran? Apa ujian dia? Apa ujian dia? Cabaran tu. Yalah, sebab orang nak dapat duit tapi tak nak keluar duit. Betul. Orang nak selamat tapi tak nak keluar duit. Sebelum kita pergi ke topik tu, aku rasa kita rehat dulu untuk bagi kita punya guys kita tenang. Aduh, orang tengah sedap borak. Potong lah dia ni. Habis kau tak faham. Editor pening kepala. Ya, okey. Dah. Cakap. Kata dah beli barang. Aduh. Tapi setengah jam besar. Okey. Stop dulu. Kan kalau aku maki-maki orang Melaka, orang kecam aku pula. Alah dia ni lah bawa. Okey, kita rehat dulu. So nanti kita akan ke part 2. So ciao. Cerita ni dah tergantung ni. Oh tak apa. Sambung. Kita bagi kita rehat dulu. Okey.